Ada yang kata berambuslah YB. Ada, bukan tak ada. Saya baca. Isu yang biru kuning yang hangat, kesinambungan daripada kehadiran YB dalam program Hala 7 YB Nazmi dan YB Rafizi. masa time tu masih YB lagi kan. Start daripada mulanya kat situlah yang boom, tak sensitif betul pasal biru kuning. Warna-warna ni. Dan YB sendiri pun tak hadir masa time tu is convention Pakatan Harapan Johor. Di Johor. Di mana itu adalah daripada parti YB sendiri, tapi YB pilih untuk pergi ke program Hala 7 itu tersebut. Ya. Okey, saya memang itu adalah satu kehadiran yang saya sedar bahawa saya memberi keutamaan untuk hadir di majlis Hala 7 di mana YB Rafizi dan YB Nik akan menceritakan, masa itu akan menceritakan, akan menjelaskan Hala 7 mereka. Semua daripada kita kena terima. Saya dengan YB Rafizi dengan YB Nik adalah dalam pemilihan parti keadilan. Dah sentiasa berada dalam satu kumpulan sama. Dalam pemilihan parti yang lepas yang disebut sebagai kumpulan hero. Jadi saya bersama-sama dengan YB Rafizi, YB Nik. Jadi bila YB Rafizi dan YB Nik kata dia nak buat pensiaran menjelaskan Hala 7, saya rasa menjadi satu kepentingan yang saya perlu letakkan untuk saya hadir, dengar sendiri dengan telinga saya, melihat sendiri dengan mata saya untuk dengar betul-betul, faham betul apa Hala 7. To YB defense pada masa itu, YB pun tak pasti apa yang masa tu YB Nik dengan YB Rafizi nak umumkan kan pada masa itu. Itulah dia, maknanya macam majlis itu memang untuk menjelaskan Hala 7. Jadi kehadiran tu memang saya nak dengar sendiri lah. YB rasa pengumuman Hala 7 sahabat-sahabat YB ni adalah lebih penting daripada convention Pakatan Harapan. Convention tu ada kepentingan dia, tapi saya kira ini adalah satu sejarah yang baru lah. Convention Pakatan Harapan tu memang tahun demi tahun ada, dan saya kira itu menjadi satu kebiasaan lah untuk adakan convention Pakatan Harapan atau convention keadilan dan sebagainya. Tapi ini pengumuman ataupun penjelasan untuk Hala 7 YB Rafizi dan YB Nik, saya kira saya rasa lah, firasat saya dalam, saya rasa ini pengumuman yang penting yang untuk saya dengar. Tapi itulah bila sebut tentang ni, saya baca komen-komen dalam sosial media. Ada yang kata berambuslah YB. Ada, bukan tak ada. Saya baca. Ada YB janganlah main dua kolam. Ya, ada YB ni jangan nak macam-macam lah. Bukan saya tak baca, saya baca. Test.